Okay, hari ni saya nak try resipi Khairul Aming yang ni. Ayam sos plum. Yang ni korang ambil ayam, campurkan dengan black pepper dan juga sos tiram. Okay, so first black pepper, sos tiram, tuang dia. Lepas tu kacau. Ni korang gaul yang bakar pada suhu 200°C selama 20 minit dalam air fryer lah. Saya punya air fryer rosak, jadi saya panggang dia pakai pemanggang ni. Boleh ke? Okay, lepas tu saya terbalik-terbalikkan lah ayam tu. Next, lada, cili, bawang putih, bawang merah. Lepas tu tumis lah. Tumis, kacau. Okay, bila kita punya cili dah masak, korang masukkan air. Okay, air. Dan kita perlukan sos plum. Sos plum tu saya dah cari, tapi tak jumpa lah. Sos cili boleh ke? Saya masukkan 3 sudu sos cili. Lepas tu kicap. Lepas tu sos tiram. Ni untuk aromatik dia, kita masukkan 2 batang serai. Okay, serai, 4 cili padi, 1 cili padi, and also dalam 2-3 helai daun 5 purut lah. daun 5 purut pun saya tak ada juga, jadi saya pakailah daun kari. Yang ni baru kita masukkan ayam kita yang cantik, crispy, golden brown. Okay, masukkan ayam, tapi tak golden brown sangat lah, tak crispy juga. Okay, lepas tu siap. Sini rupa dia.